Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita temui kita ni Cikgu Wan Roslina. Mari menghias bilik darjah dia. Itu dia. Dia tengah menghias bilik darjah dia. Hari ini memasang lansir bersama dengan 3 orang pekerja, iaitu Kak Zah. Tu Kak Zah. Lepas tu ada jak dia tu. Tu ada jak dia. Bagi tu ke paku. Dia dekat tu dia. Operasi pemasangan lansir. Nak bagi contoh kelas ni. Kita shoot ke sekeliling kelas di mana lansir-lansir yang telah dipasang. Cikgu Wan Roslina itu bahagian ikat threading. Itulah dia. Comel lah dia ni. Molek. Itu lansir-lansir yang telah pun siap dipasang dan siap diikat. Bejak bahagian tu dia panjang. Spotnya bejak kita. Oh 2 minit aja. Allah Akbar. Bahagia juru kamera kita ya. Itu dia. Semangat je dok. Semangat dok. Ya Allah. Balik mana nak telur kira? Okey, ni sebelah kanan kelas. Selesai dipasang. Kerusi. Waalaikumsalam. Meja nu kulit saja itu kaki. Jangan tak ada. Kalau tak ada tak ada meja. Okey, itu ikatan terakhir untuk lansir keseluruhan kelasnya. Kita ambil sekeliling kelas sampai ke ujung sana. Alhamdulillah siap. Belah ni Jangan main lagi kan. Kalau minta dia okey. Itu dia Kak Zah kita sedang beransur tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah pada pekerja Kak Zah, Kak Ti dan juga Bejak kita yang menolong selesai untuk kerja hari ni. Alhamdulillah. Basuh kereta. Itu dia contoh. Selesai untuk kerja hari ni.
Alhamdulillah.